pagi. Dari Klang Valley kami berdiri, jual beli rumah biar steady, servis padu setiap hari. Rumah, tanah, bangunan semua serah pada kami, tak perlu risau. Gambar, lawa, video bergaya, biar listing makin viral dan wow. Kreatif cara kami bekerja, bantu klien cepat berjaya. Nilai hartanah naik mewah, kami urus semua dengan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya di channel YouTube Usamah Property Boss. Hari ini saya dan tim kami berada di Puncak Bangi, Seksyen 6, Bandar Baru Bangi. Sebuah lokasi yang sangat strategik dan merupakan hartanah yang mungkin nombor 2 lah kot premium di Bandar Baru Bangi setelah Bangi Golf Resort. Sebab dekat Bangi Golf Resort tu kita ada mostly banglo dan ada few lah jenis-jenis hartanah kat sana seperti Superlink, Terrace, Semedi dan lain-lain. Tapi untuk Puncak Bangi ni, specialnya dekat sini adalah dalam Puncak Bangi, sebelah dia Bangi Lake Hill Villas. Kedua-dua tempat ni dalam dia hanya ada Semedi sahaja. Tidak ada banglo, tidak ada terrace, tidak ada lain-lain unit. Sebab dekat sini, kawasan kat sini dia sangat dekat dengan Bandar Baru Bangi itself, iaitu Bangi Central, yang mana ketika ini bulan puasa memang sangat jam dekat sana sebab of course Bandar Bangi merupakan hub untuk anda shopping baju raya. Jadi location sini saya tak perlu nak explain lebih. Location dia, sekolah pun everything banyak pilihan kat sini. Sekolah kebangsaaannya, sekolah governmentnya, sekolah swasta, dan hospital pun dekat, dan lain-lain lah, akses ke Putrajaya. Jom ikut saya masuk ke dalam. Pertama sekali, something yang saya boleh puji lah dekat projek Puncak Bangi ni yang dibina oleh PKNS suatu ketika dahulu. Sebab PKNS ni, saya bukan nak mengampu, nak puji lebih-lebih. Cumanya PKNS, yelah mungkin ada certain orang cakap kat rumah-rumah lama dia mungkin ada problem ke something. Tetapi saya perasan untuk segmen high-end yang PKNS buat seperti Superlink dekat Anggur Kirana kita jual dulu, dan termasuk rumah Semedi ni, bila dia jump ke segmen premium ataupun yang harga high-end ni, saya perasan PKNS dia memang tak kedekut. Sebab apa? Pertama sekali, saiz tanah untuk setiap Semedi intermediate kat sini, anda memang takkan jumpa dekat tempat lain. Semedi lain mostly paling besar pun 40-80 ataupun 40x90. Sekarang ni normally projek-projek memang diorang developer lagi kecil lagi diorang sukalah. 35x100 pun ada, 35x70 pun ada, macam-macam lah. Tetapi untuk Puncak Bangi ni dia very special sebab saiz tanah dia 4187. Mungkin kalau anda beli mana-mana projek lain sekalipun, apa yang anda dapat saiz tanah besar itu adalah unit-unit yang end lot. Tapi yang ni intermediate dia dengan 4187 square feet tu, lebar tanah dia tu 52 kaki kali panjang dia 80. So anda nak dapat Semedi yang lebar macam ni untuk unit tengah memang sangat susah dah sekarang ni. So dekat sini specialnya walaupun dia intermediate tetapi lebar tanah dia sangat besar. So dekat sini, jom ikut saya. Ini adalah pagar asal rumah ni. Boleh masuk 2 kereta sahaja. Tetapi untuk Puncak Bangi, kalau anda masuk pusing dalam ni sekalipun, memang benda ni majoriti rumah akan buat, iaitu buka satu lagi pagar. Sebab tepi ni, bayangkan kalau kita masuk just 2 kereta kat situ, sebelah sini ni betapa panjangnya dan luas tanah dia ni, rugi kalau kita tak buka. So that's why owner buka satu pagar dekat sini untuk satu kereta kat sini dan boleh susun motor-motor anda. Dan tepi ni anda tak payah risau kalau anda banyak kereta, sebab sekiranya anda sayangkan kereta lah, mungkin boleh tarik Porsche and then tambah lagi parking belah dalam. So easily lah boleh muat sehingga 5 kereta kat dalam. Tetapi kalau anda sayangkan halaman ni, just nak mungkin kereta dalam ni 3, and then kereta keempat, kelima tu just nak letak-letak je kat luar, tak ada masalah. Sebab dekat depan ni
reserve daripada pagar ke jalan laluan tu memang boleh muat kalau anda nak parking kereta secara menegak. So dekat sini memang puas hatilah rumah dia sebab intermediate pun anda boleh dapat seluas macam ni. Okey. Bukan setakat tanah. Yang kedua sekali adalah apa yang saya boleh puji tentang PKNS ni. Dari segi build up dia, normally rumah semi-D lebar dia paling-paling pun 30 kaki lah. Tapi yang ni 34 kaki. So dekat tepi ni, tanah tepi ni, standard semi-D ada 10 kaki, yang ni ada 18 kaki. That's why saya cakap boleh muat 2 kereta pun dekat sini. Aku boleh nampak betapa luasnya halaman tepi rumah ni. Okey, jom ikut saya, kita tour sikit belah belakang ni. So rumah ni owner dah tambah satu patio dekat luar ni. So dekat sini daripada dalam tu memang untuk dining area lah. Terus kita boleh buka sliding ni. And then kita ada satu space dekat luar ni untuk anda santai. Dan kelebihan kita balik pada rumah ni. Kelebihan rumah ni selain daripada size dia dan condition saya cerita sekejap lagi. Kelebihan rumah ni antara yang awalnya adalah rumah ni dia facing south east. So kat sekarang ni saya shoot sekarang ni dalam pukul 10 pagi, kita boleh nampak matahari tengah pacak kepada saya. So rumah ni dia facing morning sun, matahari pagi. Sedangkan row yang kita bertentang ni dia orang dapat matahari petang. So rumah ni dia agak best lah compare dengan lain. Dan untuk pengetahuan semua, mungkin ada yang tengah mencari rumah dekat Bandar Baru Bangi. Rumah yang saya shoot kali ni adalah rumah yang tengah-tengah lah senang cerita. Dia taklah yang paling mahal, tak yang paling murah. Sebab yang murah sikit mungkin ada tapi lagi teruk lah. Condition dia tu lagi banyak nak buat. So saya pilih rumah ni. Rumah ni just nice sebab dia agak basic setelah owner keluar ni dah kosong. Dan harga dia anda kena tunggu. Sebab harga dia memang sangat best. Dengan saiz yang anda dapat ni, kalau kita kira per square foot, harga tu memang kalah lah tempat lain. Okay, so dekat sini ada sikit lagi halaman. Dan belah belakang kita masih ada 10 kaki lagi kat belakang ni. So owner dah tutup awning lah. Jadi kat belakang ni anda nak buat sidai baju ke, nak letak washing machine ke, tak ada isu kat belakang ni. Jom ikut saya masuk dalam. Pertama sekali of course benda yang saya selalu pesan kalau anda nak duduk rumah ni, nak tambahkan lagi kemewahan dia tu, sebenarnya kena tukar pintu dia. Sebab nampak frame dia ni agak rendah. Bukan rendah lah, standard. Nak bagi nampak lagi gempak sebenarnya memang kena head tinggi lagi, pakai pintu yang lagi besar. Kalau boleh full pun okey, tak ada masalah. Dan dekat sini entrance dia just kecil macam ni. Dia more untuk privacy lah. Mana kalau anda buka pintu tu, orang lintas depan tak dah nampak terus ke ruang tamu. Tapi dekat sini design dia untuk entrance ni dia ada tingkap sebelah sini. Sebab untuk rumah semi-D sini design dia semua memang dia tak rapat ke dinding tau. Belah depan ni sampai ke belakang tangga tu, dekat dapur barulah dia attach dengan dinding sebelah. So dekat sebelah ni dia memang ada satu void area lah, kosong. Depend nak buat storage secara open ke, nak letak rak-rak kasut ke, basikal ke, depend. Terserah kepada anda. Okay, so masuk daripada entrance ni, kita terus ke ruang tamu rumah ni. Ruang tamu dia tu nampak panjang feel dia. Dari ujung sana ke ujung sini. Sebab lebar rumah ni 34 kaki. Tolak dengan yang sana tu sikit dalam 3 kaki tu 31 dalam rumah. So memang rumah ni memang sangat besar lah. Dan design dia memang ada kompartmen macam ni. Design asal, okey, dekat sini saya lupa bagi tahu dalam Bangi Lake Hill sana, sini Puncak Bangi. Untuk Puncak Bangi dia actually ada 3 type, 3 design rumah. Yang ni design yang kedua lah. Design pertama yang facing Tasik sana, Tasik Cempaka, dan sini, dan satu lagi yang belah sana. So dia different type sedikit lah. So untuk type yang ni, dekat sini sebenarnya dia ada satu yard tau. Kat sini kita bertutup lah asalnya sini. Sini tutup, sini tutup. So owner dia nak ruang yang lebih luas, dia just tambah saja dinding dekat sini, and then tutup bumbung sekali kat sini jadi satu ruang lah, space kat sini. So dekat sini, that's why jangan pelik kenapa tiba-tiba ada tiang kat sini. Sebab ini adalah beam yang tak boleh dirobohkan. Kalau roboh ini, atas akan runtuh lah. So dekat sini
Kita ada space untuk dining area. Dining area dia ni memang agak lebar. Dari sini ke sampailah sini. Ada ni pintu sliding. Kita boleh terus keluar ke area teres luar-luar ni. Dan dekat bawah ni, sebelah sini, kita ada dry kitchen. So dry kitchen dia tu nampak saiz sangat besar. Petak segi elok kat sini. Memang besar. So dekat sini dia punya wet kitchen. So wet kitchen dia just kecil saja untuk masak berat terus kat sini. Dan space ni adalah space-space yang owner telah extend lah. Dan belakang ni kita terus boleh keluar ke halaman belakang kita ni. Mungkin anda nak letak mesin basuh ke, nak buat tempat jemur baju ke, depend. Sebab owner dah letak bumbung kat sini, agak nice lah. So dekat bawah ni, dia ada 2 bilik sahaja kat bawah ni, iaitu yang pertama sekali adalah maid's room. So belah sini adalah bilik maid berserta dengan bilik air dekat sebelah dia ni. So condition rumah ni, saya balik pada condition kalau saya boleh ratekan per 10 tu, saya boleh katakan condition rumah ni 7/10. Sebab rumah ni ada a few benda yang anda kena repair, nak touch up. Kalau nak reno tu itu cerita lain lah. Sebab rumah, kalau anda beli rumah cantik pun, kalau anda nak reno, still anda kena reno. Cumanya benda yang wajib anda buat kalau anda nak duduk adalah ada sedikit dekat ruang tamu depan tadi tu, dia tiles dia dah kena meletup, dah kembang macam ni, dah terkopak. So nak kena buat balik kat depan tu. Dan dekat maid's room tadi, sebab maid's room tu dia ada sedikit bocor, tapi owner cakap dia dah repair. Dulu ada piping yang bocor situ satu dengan master bedroom. Sebab dia ada sedikit lah watermark tu. Owner cakap owner dah repair. Cumanya untuk keabsahan better anda cek sendiri nanti dan boleh buat repair dan touch up lah. Sebab owner just repair, dia tak touch up. So tak tahu, setakat ni dah hujan, musim hujan ni ni pun rumah ni dah kosong 5-6 bulan. So far tak ada watermark baru lah. Itu watermark lama yang semasa owner masih duduk sini lagi lah. Jadi kalau tanya saya tu, boleh jadi tak ada benda nak kena repair lah. Tapi untuk kepuasan hati anda, better anda check lah. Okay. So bilik kedua, yang tadi maid's room, ini adalah bilik tetamu dekat sini. So bilik tetamu pun sama, dia lengkap dengan tandas kat sebelah dia ni. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan properti, boleh hubungi saya. Thank you. Dekat tingkat 1 ni kita ada 4 bilik, 3 bilik air. So dekat sini, master bedroom dia, saiz master bedroom dia memang sebiji saiz ruang tamu bawah tadi. Nampak hujung sana sampai hujung sini. So dekat sini kita boleh buat wardrobe area. Space dia pun okey kat sini luas And then ni bathroom dia. Semua bathroom dia je lah yang mungkin kalau anda nak lengkapkan sikit dia punya rasa kemewahan dia tu, kena buat sikit toilet dia. Sebab bathroom dia mungkinlah design dah lama Okay. So dekat atas ni sebenarnya 3 bilik je asalnya. Tapi dekat bawah tadi, ingat tak saya mention tadi tu, dia ada ruang yard tu yang owner dah tutup, dah extend tu. So owner extend sekali dengan tingkat atas ni. Jadi dekat sini dia ada satu lagi extra bilik. Just kecil saja bilik ni. Depend lah nak buat surau ke, nak buat bilik study mungkin. Okey juga untuk anak tapi surau pun just nice lah. Sebab kiblat pun maybe ke sana kot. Dia macam tu lah lebih kurang. Matahari petang sana. Dan dekat atas ni, ini family area dia. Family area dia di belah sini. Dan selain daripada isu watermark dengan tiles tadi tu, mungkin kalau anda nak duduk lebih rasa mewah tadi tu, ni tiles, bukan tiles, ni lantai ni mungkin kena tukar barulah. Sebab lantai ni lantai lama, lantai yang jenis yang kalau kena air dia agak kembang sikit lah. So yang ni kena lebih careful lah untuk jaga. So kalau pakai SPC mungkin lagi better dan lagi cantik. Ataupun kalau ada setengah orang dia suka tiles, so dia tileskan semualah. Depend, nak kekal pun boleh, nak tukar pun boleh. Dan toilet tadi tu, tukar yang tu, insyaAllah rumah akan rasa lain sikit lah. So dekat atas ni, sebelah family area dia, dia ada satu balcony. So balcony ni asalnya memang view dia ke bawah ni halaman lah.
Tapi kat sini owner dah extend untuk terrace area dan patio dekat luar tu. So inilah view kita. Okey juga untuk privacy. Dan bilik kedua, tolak yang bilik tadi tu, kita panggil bilik kedua ni. Bilik ni saiz dia jadi besar sebab owner tolakkan juga sekali. Dekat bawah, actually dapur tu owner dia extend nak bagi petak. Sebab sebelum ni dibentuk di lain sikit. So owner lajakkan terus. So sekali lalang naik ke atas, jadilah ruang kat sini. So bilik anda dekat sini, bilik kedua agak besar. Lengkap dengan wardrobe, dengan kabinet untuk meja study. Plus dengan bathroom dia sendiri. So ini bilik ketiga. Dekat bilik ni saiz dia pun nice, menampak kat sini. Sebab dia bentuk macam ni. Kalau nak saya ukur, nak bagi tahu lebar-lebar tu saya tak reti sebab dia berlekuk macam ni. So saiz dia besar kat sini dan dia pun lengkap dengan bathroom dia sendiri. Dekat atas sekali, just ada satu bilik dan satu bilik air. So, rumah ni dia 2 tingkat setengah lah. Semi 2.5 story. Sekian untuk house tour kita pada kali ini. Sebuah rumah semi 2 tingkat setengah di Puncak Bangi, Seksyen 6 Bandar Baru Bangi. Sebuah rumah yang berstatuskan leasehold. Leasehold dia balance ada 81 tahun lagi. Dia akan expire pada Januari 2107. So rumah sini gated and guarded, security fee dia RM180 sahaja sebulan. Rumah ni nak jual dengan harga 1.65 juta sahaja. Boleh nego, tak ada masalah. Memang owner open for negotiation sebab dah condition. Dan pada saya harga yang di open tu pun actually agak murah compare on market. Sebab dengan saiz tanah 4187 square feet, 4000 lebih. Normally kalau semi-D anda mungkin boleh dapat unit yang end-lot lah, yang ada extra tanah. Tapi yang ni intermediate, anda boleh dapat saiz tanah sebesar itu, seluas itu. Dan build up dia almost 4000 square feet. Dia 3964 square feet. Rumah ni saya recap balik sedikit. Dekat bawah kita ada satu bilik gas dengan satu mixed room. Kedua-duanya ada bathroom dia sendiri. Kita ada wet and dry kitchen. Kita ada space yang luas untuk ruang tamu dan satu sedikit kat sini mungkin family area. And then kita ada patio dengan terrace area kat luar. Halaman tepi kita ada 18 kaki. Memang sangat luas. Dan tingkat satu kita ada 3 bilik air plus satu bilik tambahan. Bilik yang sekali dengan ruang bawah ni. Dia tak besar sangat tapi nak buat surau ataupun bilik study ataupun office sudah memadai. Dan atas sekali kita ada satu bilik air. So sekiranya anda berminat dengan rumah ni ataupun mungkin anda peminat Puncak Bangi. Sebab saya perlu highlightkan benda tu kerana Puncak Bangi dan Bangi Lake Hill Villas, kedua-duanya walaupun sebelah dan berkongsi surau yang sama tetapi guard yang berbeza. Tetapi saya perasan trend dah lebih 5 tahun lepas sekalipun sehingga kini trendnya demand dan peminat tu banyak ke arah Puncak Bangi compare kepada Lake Hill Villa lah. Saya tak pasti, mungkin orang lebih selesa dekat sini. Kalau tanya saya personal, mungkin kalau sama dengan orang lain juga, mungkin dari segi environment dia lah kot. Sebab dekat sini environment dia tu macam cakap dia macam friendly, agak relax sikit. Kat sana tu walaupun design modern tapi dia ialah mungkin untuk orang muda sikit macam itulah lebih kurang. Tapi still kita berkongsi lokasi yang sama. Dan kalau anda cari sama ada sini ataupun Lake Hill, boleh terus roger saya. Jangan risau, saya tak ada apa-apa extra charge ke apa pun sebab saya perasan ramai sebenarnya yang tonton video saya tapi dia segan nak contact. So dia pergilah ke website-website lain, jumpa ejen lain, and then dia contact ejen lain. At the end tahu-tahu dia view dengan saya juga sebab rumah ni memang saya direct list daripada owner, daripada owner, daripada seller. Normally kita dengan tim kita yang lain pun kita berkongsi rezeki yang sama. So mungkin anda contact dia, dia akan contact saya untuk bawa anda ke sini lah. Itulah, banyak kali saya dah jumpa dah. View je, saya kenal Usama. So jangan takut, boleh save contact saya kat atas ni. Mungkin ada setengah orang dia rasa susah So saya hold lama sikit nombor saya kat atas ni. Boleh save, boleh nak pause video, nak salin nombor ke lain ke apa. Ataupun anda ada nak jual rumah, just beritahu saya. InsyaAllah tim saya akan cuba yang terbaik sebab tahun ni insyaAllah kita akan cuba all out untuk
bagi servis yang terbaik untuk semua klien Property Boss. Sehingga kita berjumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.